akak-akak dekat luar sana tu yang nak pakai motor cruiser tapi tak reti nak bawa clutch, jangan risau, kita ada QJ Motor SRV 250 AMT. Okay, so kenapa akak-akak kena ambil motor ni? Sebab untuk motor ni yang specialnya, dia ada sistem AMT. So, apa itu AMT? AMT tu maksud dia Automatic Manual Transmission. Maknanya dekat motor ni korang boleh tukar daripada mode manual kepada auto. Motor ni tak ada clutch. Kalau korang nak bawa mode manual, korang just perlu tarik pedal shift. Dia ada 6 speed macam motor biasa. So, kalau untuk mode auto pula, korang perlu pulas je. Macam motor skuter, tak payah pening-pening, senang bawa. So, untuk bahagian design dia pula, dia menggunakan design cruiser klasik. So, kalau untuk akak-akak yang berjiwa retro tu, sesuai lah. Untuk bahagian spek enjin dia, dia menggunakan 249cc, single overhead cam, P-twin dan mampu menghasilkan 27.4 horsepower. Okay, so untuk top speed dia pula, boleh pergi 120 km per jam je. Tak laju pun, tapi okey apa, motor ni style meh. So, untuk you guys yang tak pandai bawa clutch tu, bolehlah ambil untuk motor SRV 250 MT ni. So, boleh tekan dekat apply now dekat bio saya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen dan juga share untuk video saya seterusnya.